Pernah tak anda rasa seperti sedang menonton filem, tetapi filem itu adalah kehidupan anda sendiri? Anda melihat orang lain bergelut dalam hierarki sosial, seperti permainan takhta yang tidak berkesudahan. Dia ada alfa, si pemimpin yang lantang. Ada beta, pengikut yang setia. Ada omega yang tersisih. Tapi anda tiada di sana. Anda bukan sebahagian daripada piramid ini. Anda berada di luar sistem, memerhati, menganalisis dan bermain mengikut peraturan anda sendiri. Jika ini kedengaran biasa, anda mungkin tergolong dalam arketaip yang jarang ditemui. Penganalisis sigma ini bukan label MBTI atau diagnosis klinikal. Ia adalah model, satu set ciri yang menggambarkan serigala tunggal yang bukan kesepian tetapi berdikari. Penganalisis sigma adalah seorang pemikir bebas yang menghargai logik dan kecekapan berbanding status sosial. Hari ini, kita akan mengupas 10 tanda utama yang menunjukkan anda mungkin seorang penganalisis sigma. Tanda pertama, anda seorang pemerhati, bukan peserta. Di majlis sosial, anda tidak berada di tengah-tengah tarian. Anda berada di tepi, memerhatikan corak. Siapa pemimpin sebenar? Siapa yang mencari pengesahan? Apakah agenda tersembunyi dalam perbualan kosong? Bagi anda, interaksi sosial bukanlah kekacauan. Ia adalah sistem data yang menunggu untuk dinyah kod. Tanda kedua, anda sangat berdikari. Ini bukan bermakna anda anti-social. Ia bermakna anda tidak memerlukan orang lain untuk berfungsi atau merasa lengkap. Alfa memerlukan pengikut untuk mengesahkan kepimpinannya. Beta memerlukan pemimpin untuk diikuti. Sigma pula, sigma memerlukan ruang untuk berfikir dan kebebasan untuk bertindak. Tanda ketiga, anda tidak peduli dengan hierarki. Anda tidak terpegun dengan jawatan atau takut dengan kuasa. Anda menilai orang berdasarkan kecekapan dan idea mereka, bukan pangkat mereka. Anda boleh mencabar idea seorang pengarah dengan logik yang sama, seperti anda mendengar cadangan daripada seorang pelatih. Ini boleh menakutkan orang yang bergantung pada status mereka, tetapi ia mendapat penghormatan daripada mereka yang benar-benar bijak. Tanda keempat, anda sangat menghargai masa anda. Anda benci mesyuarat yang sepatutnya boleh diselesaikan dengan email. Anda tidak suka perbualan kosong yang tidak membawa ke mana-mana. Bukan kerana anda biadab. Ia kerana anda melihat masa sebagai sumber yang terhad untuk kerja mendalam, pembelajaran dan refleksi. Setiap minit yang dihabiskan untuk perkara yang tidak cekap adalah satu kehilangan yang tidak boleh diganti. Tanda kelima, anda selesa dengan kesunyian. Bagi kebanyakan orang, kesunyian itu janggal. Mereka tergesa-gesa mengisinya dengan apa sahaja bunyi. Bagi anda, kesunyian adalah kanvas. Ia adalah ruang di mana idea-idea terbaik anda terbentuk. Anda tidak bercakap melainkan anda mempunyai sesuatu yang bernilai untuk ditambah. Apabila anda bercakap, orang akan mendengar kerana ia jarang dan selalunya mendalam. Tanda keenam, anda mempunyai lokus kawalan dalaman. Ini adalah konsep psikologi. Orang dengan lokus kawalan luaran percaya kehidupan berlaku kepada mereka. Mereka menyalahkan nasib orang lain, sistem. Penganalisis sigma sebaliknya percaya mereka mencipta kehidupan mereka. Apabila sesuatu yang buruk berlaku, soalan pertama, mereka bukanlah siapa yang harus dipersalahkan, tetapi apakah pemboleh hubah yang boleh saya kawal untuk membetulkan ini atau mencegahnya pada masa akan datang. Ini adalah pemikiran seorang jurutera yang diterapkan dalam kehidupan, bukan seorang mangsa. Tanda ketujuh, anda fleksibel dan boleh menyesuaikan diri tetapi mengikut syarat anda. Seorang alfa akan cuba memaksa persekitaran untuk tunduk kepadanya. Seorang beta akan mengubah dirinya untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Seorang sigma akan menganalisis persekitaran dan mencari jalan yang paling cekap untuk mencapai matlamat mereka di dalamnya. Tanpa mengorbankan prinsip mereka, mereka boleh memimpin dari belakang, mempengaruhi secara senyap atau bekerja sepenuhnya di luar struktur yang sedia ada jika itu adalah laluan yang paling logik. Tanda ke-8,
Anda mempunyai lingkungan dalaman yang sangat kecil. Anda mungkin mengenali ramai orang, tetapi sangat sedikit yang anda benar-benar percayai dan benarkan masuk ke dalam. Ini bukan elitisme. Ia adalah pengurusan sumber. Hubungan memerlukan tenaga dan anda lebih suka melaburkan tenaga anda dalam beberapa hubungan yang mendalam dan bermakna. Kualiti mengatasi kuantiti. Dalam persahabatan seperti dalam semua perkara lain. Tanda kesembilan, anda didorong oleh tujuan, bukan pengesahan luaran. Ramai orang termotivasi oleh suka, pujian dan tepukan. Meter kejayaan mereka adalah luaran. Meter kejayaan penganalisis sigma adalah dalaman. Adakah saya menyelesaikan masalah? Adakah saya belajar sesuatu yang baru? Adakah saya setia pada nilai saya? Anda boleh bekerja selama bertahun-tahun pada satu projek secara senyap tanpa memerlukan sesiapa pun tahu, asalkan ia selari dengan misi peribadi anda. Tanda ke-10, anda boleh menjadi seorang bunglon sosial apabila perlu. Ini mungkin kelihatan bercanggah, tetapi ia adalah kemahiran yang paling disalahertikan. Kerana anda seorang pemerhati yang tajam, anda memahami kod sosial dengan sangat baik. Anda mungkin tidak suka bermain permainan sosial, tetapi anda tahu peraturannya lebih baik daripada kebanyakan pemain. Ini membolehkan anda untuk bergaul, menjadi menawan dan memainkan peranan yang diperlukan untuk mencapai objektif, kemudian berundur kembali ke keadaan semula. Jadi anda, apabila tugas itu selesai, jadi anda mengenali diri anda dalam beberapa tanda ini. Apa seterusnya? Pertama, fahami bahawa ini bukan lesen untuk menjadi seorang yang sombong. Ia adalah satu set alat. Gunakan kemerdekaan anda untuk membina sesuatu yang bernilai. Gunakan kemahiran pemerhatian anda untuk memahami sistem dan memperbaikinya. Gunakan keengganan anda terhadap hierarki untuk memberi suara kepada idea-idea hebat, tidak kira dari mana ia datang. Dunia tidak memerlukan lebih ramai orang yang cuba menjadi alfa. Ia memerlukan lebih ramai pemikir yang tenang, penganalisis yang tajam dan penyelesai masalah yang senyap. Menjadi penganalisis sigma bukan tentang menjadi lebih baik atau lebih teruk. Ia tentang bermain permainan yang berbeza. Dan kemenangan terbesar dalam permainan itu adalah kesetiaan kepada diri sendiri